Nampak lancar dia orang baca Quran. Aku baca pun sangkut-sangkut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalimi wa ma Ulang. wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bulan Ramadan yang mulia ini, kita sangat dituntut dan digalakkan untuk banyakkan membaca Al-Quran. Kerana bulan Ramadan itu sendiri adalah bulan yang diturunkan Al-Quran padanya. Sebagaimana ayat dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-185. Firmannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk kepada sekalian manusia. Membaca Al-Quran boleh jadi ada yang mahir, boleh jadi ada yang tidak berapa mahir, merangkak dan seumpamanya. Dalam keadaan ini, Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha pernah bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul qur'ana yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Quran ditemani dengan para malaikat, para pencatat yang mulia. Manakala orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan merangkak-rangkak, tidak mahir, orang ini Nabi kata dalam keadaan sukar, wa huwa alaihi syaqun, tetap baca Al-Quran, maka Nabi kata lahu ajran, baginya 2 pahala. Para ulama syarahkan hadis ini, 1 pahala baca Al-Quran dan 1 lagi pahala menghadapi kesukaran membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, teruskan membaca Al-Quran. Yang mahir teruskan, yang merangkak pun teruskan bacaan Al-Quran kerana pahala dan fadilat yang besar dengan Al-Quran. Kita baca susah, tetap Allah bagi ganjaran. Okey, teruskan. Sambung sikit lagi. Sadaqallahul azim. Sunnah ke kalau aku berbuka selain kurma?